Dah habis dah ni. Apa tu? Tadi dah cuci bilik air. Kalau duduk rumah meja ni, sorry dah, dapat kena royak. Bukan untuk semua orang. Kalau duduk rumah meja ni, kalau dapat jenis suami yang jenis cerewet macam Zaidi dah tak boleh. Kalau bau macam orang berak ke, bau busuk ke, oh cuci. Dia tak ada nak tenangkan. Macam tu lah bilik air tu. Itu marifat. Orang tua ni cerewet sikit sebenarnya kau kena duduk. Kau nak jumpa Allah kau kena duduk orang tua. Bergantung orang tua tu ragam macam mana. Mama tak pergi tengok ke mak mana tu dia mana. Sebab dia punya susu tak pergi kakak tak nampak. Nanti dia akan pergi. Ni pak dia. Macam mana dia. Ibrahim selalu lupa. Mami dia dah hajar. Apa dia letak kat sini. Sebab bapak dia umur dah 43. Bapak dia umur 43. Umur ibu Jah dia madu bini Edi tu dah 48. Nyanyok super ayah dia. Masih dia tak nyanyi lagi. Tak nanti. Aku sorry muda. Muda Edi ni tak ni kau muda. Besar ni. Aku dah tak minat nak set dia dah tak minat. Kita dah kahwin dengan Al-Mahdi. Sawah. Buah majikan ni leluhur Kapitaya ni. Nusantara ni. Ilmu ni mahal. Dia ilmu tak sepinggan tak apa dia kuasa. Ilmu ni mahal. Dia bagi dekat anak cucu hak tak bergaloi ya. Contohnya anak cucu dia yang bagi kahwin ramai. Kak Linda tu molek. Suka Kak Linda. Kak Linda tu garang. Dia kalau kata apa dia aku pergi rumah. Kak Linda. Kepala dia ada besar anak dia. Kak Linda. Di situ. Tengah ngandung apa masuk buat kerja kebun. Dia keturunan cik. Kak Linda ni keturunan cik. Aku tak tahu dia lulu mana dah. Aing Allah Ta'ala tak pilih pula dia madu. Allah alam. Sebab memang untuk kristal tu hak laki ni. Ni kena pergi Buddha lah.